Bertahun-tahun kita kerja kan, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, nak simpan duit pun tak ada. Memanglah kita ada matlamat. Contoh macam baru ni, ramai yang tak dapat pergi haji, tangguhkan haji sebab tak ada duit. Sebab apa? Duit ni bukan untuk simpan, duit ni untuk belanja. Okay, ni nasihat abang lah kepada sahabat-sahabat dan juga nasihat pada diri abang sendiri. So abang pun ada matlamat nak pergi haji. So alhamdulillah sekarang buat masa ni abang dah cuba simpan duit asyik habis je. So sekarang ni abang belajar simpan gold bar. Simpan 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram. Tak ada, kalau 1 gram pun tak mampu, rasa mahal pun kita simpan 0.5 gram. Tak mampu juga simpan 0.25 gram. Simpan sikit-sikit. Bila sampai waktu kita nak pergi haji tadi, kita jual terus. Tak ada pening-pening. Tak adalah kita nak minjam sana, nak apa semua kan. Nak tunggu haji ni makan tahun. Cuba belajar dulu sikit-sikit. Ini matlamat kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan nak pergi haji. Cuba belajar. Nak beli kat mana pun tak kisah. Yang penting kita simpan emas. Tak kisah gold bar ke, dinar ke, barang kemas ke, terpulang. Kalau kata bagi abang, lebih baik kita simpan gold bar ataupun dinar 999.9, sebab kita nak jual tadi, dia punya susut dia rendah. Dan tak payah fikirlah pasal susut-susut tu sangat. Yang penting kita nak pergi haji tu adalah barang kita nak jual tadi. Takkan kita nak jual tin, nak jual kotak. Okay, like, komen dan share. Yakinlah dalam sunnah pasti ada kejayaan. Yes.